sejarah dan sedikit background yayasan sendiri lah. Dan Tuan sendiri sebagai pengasas, apa yang dilakukan untuk yayasan? Okey, baik. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak bernama, khususnya pada Encik Basir dan juga rakan media yang datang. Kerana sebenarnya memanglah segala usaha ni kalau kita tidak dapat sokongan dan juga bantuan daripada pihak media, bermaksud ianya tak dapat disebarkan dengan lebih meluas lah. Sedikit pengenalan dengan Yayasan Orang Buta Malaysia. Sebenarnya Yayasan Orang Buta Malaysia ni kami diasaskan bersama dengan lima individu lah. Individu dalam 5 orang tu, 2 adalah okey penglihatan, Jaafar Mak Isa, Silaturahim Dahman. Mereka 2 ni adalah okey penglihatan penuh lah. Dan 3 yang lainnya adalah orang normal macam biasalah, macam kita lah. Cumanya salah seorang daripada pengasas bersama, Tuan Jaafar Mak Isa, telah lama kembali ke rahmatullah lah. Jadi sekarang ni tinggal kami berempat yang menjadi tulang belakang kepada Yayasan Orang Buta Malaysia lah. Sebenarnya di pihak Yayasan Orang Buta Malaysia ni kita tumbuh, sebenarnya kami aktif sejak tahun sekitar 2006 lagi. Ketika tu kami aktif bersama NGO yang lain yang bersifat kemasaan juga, yang mana lebih kepada membantu apa sahaja keperluan di pihak komuniti OKU penglihatan lah. Cumanya ketika kita aktif pada ketika itu, kita dapat melihat banyak ruang-ruang kosong yang patut kita penuhi. Contohnya ketika itu boleh dikatakan internet baru, orang kata baru booming datang kan. Jadi belum ada lagi satu kaedah accessibility orang OKU penglihatan ni dan akses kepada internet. Jadi di situlah timbulnya satu idea, macam mana kalau kita menjadi satu NGO khusus yang kita beri tumpuan kepada accessibility kepada OKU penglihatan lah. Jadi pada 2011 kita telah usahakan untuk daftar NGO ni, iaitu dengan bahagian hal undang-undang Jabatan Menteri, yayasan, yang mana kita fokus kepada 4 pilar, kepada 4 trust yang utama. Iaitu yang pertamanya, macam saya ada letakkan di sini, yang pertama trust kita adalah pendidikan, teknologi, kemudian kebajikan, dan juga yang terakhir itu adalah well-being lah, kesejahteraan. Jadi berdasarkan 4 trust ini kita dapat cuba untuk memenuhi apa saja ruang-ruang kosong yang tidak dapat dioptimumkan oleh pihak kerajaan dan juga NGO lain. Jadi kita cuba untuk beri perkhidmatan yang semaksimumnya lah. Untuk pengetahuan pihak Encik Basir, kita di Yayasan Orang Buta Malaysia, bagi individu yang mempunyai kad OKU penglihatan, mereka akan dapat perkhidmatan percuma lah daripada kita. Macam kita sendiri, perkhidmatan yang cuma tu tak? Contohnya macam jika dia memerlukan apa sahaja software ataupun kalau kita panggil aplikasi yang kepada dalam telefon, tablet ataupun pada laptop, PC yang memungkinkan accessibility dia kepada internet. Jadi selalunya kita akan bagi khidmat pemasangan individu secara percuma. Jadi macam golongan OKU penglihatan ni, mereka sangat memerlukan satu aplikasi ataupun software yang kita panggil text to speech, iaitu daripada teks kepada bercakap kepada peranti mereka lah. Jadi di sini kita beri perkhidmatan percuma. Kalau mereka nak mendapatkan perkhidmatan di luar sana, belum tentu lagi ada pihak-pihak yang ada maklumat lah, ada info macam mana nak install benda-benda begini. Itu di antaranya lah, banyak lagi. Untuk 2011 tu, maknanya fully berdaftar dengan... bukan. Kita lulus 2013. Lulus November 2013. Dan kita beroperasi sejak itulah. Sekarang ni berapa ramai yang
OKU peminatan berdaftar lah dengan yayasan sendiri? Okey, baik. Untuk tertubuhnya yayasan ni, dia tidak mempunyai keahlian sebenarnya. Yayasan dia memang memberi perkhidmatan kepada semua OKU peminatan. Dia tak ada ahli. Jadi kalau ada OKU peminatan punya kad OKU tu, kita bagi perkhidmatan Boleh percuma. terus ke yayasan? InsyaAllah. Baik, Baik. insyaAllah. Okey, baik. Okey, sebelum kita sentuh kepada fokus utama kita pada ini lah, iaitu Kamus Braille Bergambar. Selain apa lagi inisiatif yang ada lah, macam tadi pemasangan internet free, apa lagi yang ada? Okey. Tawarkan. Sebelum ni kita memang banyak fokus kepada adult blind lah. Mana OKU peminatan yang mana telah dewasa lah. Contohnya kalau di antara macam job coach. Macam jika ada pihak remaja ataupun orang dewasa yang menjadi buta akibat penyakit, kemalangan. Jadi untuk kembali ke tempat kerja, untuk back to work. Jadi kita adakan latihan lah bagaimana untuk mereka kembali bekerja. Jadi itu di antaranya lah. Kemudian macam untuk pelajar-pelajar di peringkat SPM, kita pun ada sediakan bahan bacaan, buku rujukan untuk SPM dalam versi Braille. Itu di antaranya. Kemudian ketika PKP itu kita lancarkan bantuan bakul makanan ke seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Saya sendiri secara personal dah pusing satu Malaysia 4 kali baru ketika PKP dulu untuk sampaikan bantuan. Sebab tak ramai yang fokus kepada OKU. Sebab ketika tu banyak yang fokus kepada asnaf. Ramai yang jadi asnaf ketika tu kan. Tapi di pihak kerajaan sendiri, mereka tidak mempunyai banyak maklumat bagaimana untuk pastikan bantuan ni sampai kepada pihak OKU. Jadi data-data OKU ni kebanyakannya kita yang ada. Jadi kita minta kebenaran kepada PDRM, MKN dan juga NATMA. Kami nak sampaikan sendiri. Itu yang kami bawa lori 5 tan. Kami pusing satu Malaysia. Daripada utara, selatan, timur, barat dan Sabah Sarawak. Itu di antaranya lah. Apa yang barang yang dibantu lah ketika tu sampai 5 tan lori tu? Barang makanan kering lah. Makanan asas kering. Baik, okey. InsyaAllah kita dah tahu sedikit lah mengenai apakah itu YOBM. Ya. Mana sekarang ni kita nak tahu kisah di sebalik projek tertubuhnya Kamus Braille Bergambar ni. Boleh tuan cerita sikit apa inspirasi di sebalik? Baik. Okey. Sebenarnya ketika kita fokus kepada ICT, kita accessibility kepada internet. Jadi kita sedar sebenarnya ia bertitik mula daripada saya baca satu laporan daripada Mabopa, Malaysia Book Association of Publisher, kalau tak silap saya lah. Mabopa. Dalam laporan dia, daripada tahun 2009 hingga 2013 telah dihasilkan lebih daripada 240,000 new book title. Buku baru yang diterbitkan. Dia katakan hampir 1 juta buku baru dihasilkan. Jadi tak ada satu pun buku tu diterbitkan dalam Unicode Braille. Tak ada. Jadi bayangkan setiap 5 tahun 250,000 new book title yang dihasilkan. Jadi kalau 20 tahun, satu new book title, 1 juta new book title, satu buku Braille pun tak ada. Jadi bertolak pada situ, kita menghasilkan untuk OKU pelihatan ni, untuk catch up dapatkan maklumat ilmu daripada buku ni memang almost zero lah, susah lah. Jadi sebab tu kita usahakan untuk adakan kemudahan untuk accessibility kepada internet. Baik. Jadi benda ni kita dapat kurangkan sikit lah dia punya jurang untuk dapatkan maklumat. Tetapi dia ada juga kelemahannya. Kelemahannya pada kanak-kanak yang OKU pelihatan ni semakin mengurang, semakin turun nilai literasi dia. Tak ramai yang mengenali Unicode Braille sebab kekurangan bahan bacaan. Kalau nak tahu apa-apa semua boleh dapat pada internet kan. Jadi dia belajar guna gadget, dia belajar guna laptop, komputer, dia dapat maklumat. Tapi untuk mengetahui, mempelajari Unicode Braille tu menjadi lebih sukar sebab kekurangan bahan bacaan. Di situlah titik mulanya kita, selepas kita fokus pada ICT, kita go to
terbitkan buku dalam format Braille. Jadi untuk mulakan ni, sebenarnya kita ada banyak kolaborasi dengan NGO yang samalah. NGO OK Blind ni. Ada NGO yang terbitkan buku bahan bacaan kanak-kanak. Jadi kita tolong sampaikan. Dan di pihak kita sendiri, kita terbitkan buku rujukan SPM. Kita terbitkan buku rujukan untuk sejarah, bahasa Melayu, ekonomi. 3 ni lah fokus utama kita ketika tu. Penerimaannya sangat memberansangkan lah. Kita seronok tengok bila anak-anak ni dapat buku, dia kata tidak lagi hanya membaca buku teks. Sekarang ni kami ada buku rujukan yang sama macam dengan kawan-kawan kami yang lain. Di situlah kita dapat explore lagi banyak lagi bahan-bahan bacaan yang sepatutnya kita terbitkan. Jadi ketika tu kita cuba kick off, kita cuba terbitkan satu kamus yang standard Oxford, dua bahasa yang diiktiraf oleh Dewan Bahasa. Kami bekerjasama dengan pihak UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan juga City University Cawangan Malaysia, daripada London lah, Cawangan Malaysia. Kita 3 parti ni, kita terbitkan satu kamus dua bahasa. Yang kita bincangkan ni? Belum lagi. Belum lagi. Jadi kamus tu sebenarnya penyediaan dia dalam belanja hampir 400,000. Kamus dua bahasa ni. Jadi dianya berjaya direalisasikan. Cumanya kita belum lagi terbitkan secara mass production lah. Belum lagi lah. Itu ada kekangan kewangan lah. Jadi daripada kamus tu, kita dapati rupanya bagus. Tetapi anak-anak kecil ni pun sebenarnya dia memerlukan kamus yang jauh lebih mudah. Macam yellow adalah kuning, bola is ball, kasut is shoes, macam thematic punya dictionary, macam anggota badan, kenderaan, pekerjaan. Jadi di sinilah timbulnya satu idea, apa kata kalau kita mulakan daripada early intervention, daripada kanak-kanak. Sebab kalau kita lihat, macam anak-anak kita, kalau nak dapatkan kamus-kamus tematik begini, mudah. Kita pergi ke pustaka-pustaka buku yang ada, kita boleh beli. Ada ratusan jenis kamus-kamus yang kita boleh dapat. Cuma bagi anak-anak yang OKU Penglihatan ni, dia tak ada. Jadi di situlah timbulnya satu kesepakatan di antara kita. Kita terbitkan kamus kanak-kanak. Supaya anak-anak kita yang celik pun akan terikat dengan gadget. Kita tak nak anak-anak OKU Penglihatan pun terikat dengan gadget juga. Jadi kita banyakkan literasi Braille dan kita terbitkan kamus kanak-kanak ni. Itu di antara dia punya sebab utamanya lah. Kamus kanak-kanak ni yang ni lah yang kita bincang hari ni lah. Ya, betul. Jadi yang kamus dewasa ni sebenarnya sekitar tahun bila tu inisiatif ni dimulakan? Kamus dewasa dengan kamus dewasa ni sekitar dalam 3 tahun lepas. Dan ianya dapat direalisasikan sepenuhnya pada tahun lepas lah. Pada tahun lepas, 2004. Dah boleh diterbitkan. Itu insya-Allah dalam penghujung tahun depan lah kita akan keluarkan secara besar-besaran. Kamus yang untuk dewasa lah. Okey, so kamu untuk dewasa, okey baik. Apa ni tadi? Tuan ada mention tentang Unicode Braille. Boleh tak Tuan jelaskan apa sebenarnya Unicode Braille ni? Okey. Pahaman kita juga. Okey. Unicode Braille ni adalah satu format yang mana tulisan timbul, karakter-karakter timbul yang mewakili juga dalam bentuk Jawi, mengikut bahasa lah. Dia ada bahasa Arab, dia ada bahasa Rumi, dia ada bahasa Mandarin, pelbagai bahasa lah. Cumanya dia masih menggunakan 6 titik sebagai karakter-karakter mewakili huruf-huruf tadi. 6 titik. Okay. Jadi dia ada titik 1 sampai 6. Okay. Inilah yang akan kepelbagaian dia untuk mewakili huruf lah. Tuan boleh bagi contoh tak? Okey, contoh. Contohnya, okey, contohnya kalau kata dia berbentuk ada okey macam ini. Saya tunjuk sini Okey. Macam ini titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau titik 1 saja, kalau ini semua kosong, titik satu saja adalah A. Okey, kalau
1 dan 2 yang lain kosong ada huruf B. Okey, macam ini 1, 2, 4, 5, 6 adalah Y. Okey, ini 1, 3, 5. Kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Tapi yang ada adalah 1, 3, 5 adalah O. Macam ini 1 dan 2 B. Ini 1, 3 dan 4 adalah M. Ini YOBM lah. Yayasan Orang Buta Malaysia. Dia maknanya memang 6 tu saja. 6 titik saja mewakili sebarang karakter wakil huruf ataupun angka. Tadi huruf Romawi tadi tu. Maknanya Ini Rumi lah kiranya, Romawi lah kan. Begitu. Okay. Dia kalau kata huruf pun sama juga, angka. Kalau 1 adalah huruf 1. Kalau 2 macam ni tak? 1, 2 ada huruf 2. Mak membezakan huruf dan angka, di hadapan dia akan ada bentuk L dulu. Dia ada bentuk macam 1, 2, 3 ada terlebih sini. Itu permulaan bagi angka. Kalau tak ada kosong macam ni ya, huruf. Dia macam tu. Baru kita boleh tahu sama ada huruf ataupun angka. Ini sikit banyak tentang Unicode Braille lah. Baik, maknanya budak-budak ni bila dia first time belajar tu, maknanya dia kena hafal lah bentuk. Kena hafal. Dia kena hafal. InsyaAllah boleh. Boleh. Atas belajar tu sebenarnya satu ilmu baru juga untuk kita kan. Ya, insyaAllah. Okey tuan, okey. Okey, inspirasi ada. Untuk kamus yang kita sekarang ni, kamu ni bila kita mula usahakan kamus untuk kanak-kanak ni? Okey, kamus ni sebenarnya kita mulakan sekitar bulan Mac itu. Okey, baru lagi lah. Baru bulan Mac itu. Jadi kita dapatkan beberapa khidmat nasihat daripada para guru-guru di sekolah pendidikan khas, sekolah rendah. Kita dapatkan feedback daripada diorang apa keperluan yang selalunya diperlukan oleh pihak pendidik. Kemudian kami adakan satu draft buku dan kami buat satu temu janji dengan bahagian pembangunan kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Puan Norani Kamarudin. Kita pergi buat kunjung hormat dan kita tunjuklah kita punya bahan bacaan yang kita nak hasilkan. Dan kita dapat pandangan dan nasihat lah daripada KPM tentang kamus yang kita nak hasilkan ni. Bagi pihak KPM ni, dia tiada halangan. Dia ucapkan ribuan terima kasih lah kepada kita sebab kita tak kenakan bayaran apa-apa pada pihak KPM. Kita hasilkan percuma. Cuma di antara saranan-saranan daripada KPM ni, kita digalakkan untuk hasilkan kamus yang bertema. Thematic dictionary. Maksudnya kita hasilkan kamus yang terangkan tentang pekerjaan, kamus yang terangkan tentang kenderaan, anggota badan. Jadi kamus-kamus bertema ni dia dapat membantu lebih mudah untuk pendidik-pendidik nak ajar pada murid-murid sekolah. Jadi insya-Allah sebenarnya yang kamus bertema ni pun kita dah dalam proses, kita pun nak hasilkan juga. Cuma yang kita ada sekarang ni adalah kamus yang bersifat general. Bersifat general, dia kira kesemua sekali lah. Dia lebih kepada perkenalan kan. Jadi kita akan hasilkan kamus yang bertema. InsyaAllah kita akan usahakan dalam tahun depan lah, tahun 2006. Kamus general tu maksud tuan apa? Apa sebenarnya yang diajar di dalam kamus itu, kamus yang kita bincangkan? Dia tidak bertema. Dia ada warna, dia ada campur semua. Okay. Dia berdasarkan alfabet. A, apa yang ada pada A. Macam blueprint untuk kamus yang next ni. Yang next punya. Ya, betul. Jadi maknanya semua benda yang basic yang sepatutnya anak-anak ni tahu, kita ada dalam kamus ni. Ya, betul. Mesti nak tahu juga sebab macam ni kita belajar huruf kan. Okey lah, Yeah. boleh nampak kan dia betul-betul. Tapi bergambar tu macam mana? Okey. Macam rupanya dia punya. Okey, saya terangkan dulu. Sebenarnya kalau nak diikutkan macam anak-anak okey penglihatan ni, dia ada 3 kategori sebenarnya. Kategori pertama kita panggil sebagai B1. Okey, B1 ni adalah kebutaan penuh. Jadi dia tak nampak apa langsung. Kebutaan penuh, B1. Dan dia punya deria hanya bergantung 100% kepada sentuhan. Sentuhan, bau dan juga dengan dia punya pendengaran.
Ini B1. Dan dia ada B2. B2 ni yang mana dia dapat melihat dalam jangka yang sangat minimum. Kalau diikut daripada acuity tu, dia bawah daripada 10% tahap penglihatan dia. Ikut pada acuity lah. Contohnya kalau macam saya berhadapan dengan Cik Basir depan ni, saya cuma nampak outline saja. Tapi saya tak nampak apa langsung. Detail Tak ada langsung. Saya nampak outline saja. Itu kita boleh takrifkan sebagai B2. Kemudian dia ada kategori panggil B3. B3 ni adalah penglihatan yang sangat terhad. Saya mungkin boleh nampak Cik Basir ni pakai cermin mata. Tapi saya tak dapat detail lah. Misai janggut tu saya tak nampak lah. Tapi saya nampak dia lebih clear lah. Dan B3 ni sebenarnya dia ada beberapa karakter untuk kita nak selami B3 ke B2 atau ke B1 ni. Yang pertama adalah clarity. Berapa clarity penglihatan kita tu. Yang kedua adalah color, warna. Jadi warna apa yang kita boleh nampak lebih jelas ialah warna kontras. Kalau warna yang seakan-akan macam biru, turquoise, hijau memang kita tak boleh bezakan lah. Oren, kuning, merah memang lagi sukarlah. Jadi itu warna. Yang ketiga adalah jarak. Jadi lebih jauh jarak objek tu dengan OKU penglihatan B3 ni, lebih sukar dia dapat melihat, identify tentang objek tu. Jadi lebih dekat objek tu dengan OKU penglihatan ni, dia lebih jelas lah. Itu B3. Jadi ini adalah asas untuk kami hasilkan buku ni. Sebab tu saya ceritakan tentang B1, B2 dan B3. Jadi untuk student-student ni, untuk pelajar-pelajar ni, dia ada ketiga-tiga kategori ni. Jadi kami cuba hasilkan satu kamus yang boleh dimanfaat oleh ketiga-tiga sekali. Sebab tu kami namakan dia sebagai kamus kanak-kanak bergambar, Braille. Jadi memang agak pelik sikit. Kau dah kata Braille, tak nampak kenapa dia gambar. Macam mana nak digambarkan gambar tu kan? Okey. Jadi itu yang kita buat. Kalau nak diikutkan daripada keperluan yang 100% secara total, setiap gambaran tu mesti ada outline untuk kita kena pasti. Contoh, macam kata kereta. Jadi mestilah dia bila dia menyentuh tu, dia dapat menyentuh tayar kereta. Dia boleh bayangkan dengan sentuhan. Outline kereta, dekat mana cermin dia, dekat mana pintu dia. Jadi sepatutnya begitu. Cuma memang kami belum hasilkan begitu disebabkan masalah software dia. Untuk menghasilkan ni memang ada software dipanggil tactile, dia ada tactile dia. Grafik tactile. Okey, grafik tactile ni memang kita boleh hasilkan. Cuma kalau kita gunakan grafik tactile ni untuk menghasilkan dia emboss di atas kertas tu boleh menjadi pecah. Kertas tu akan pecah sebab outline dia tu dia akan timbul di keseluruh. Jadi dia akan bahagian timbul tu akan menjadi lembut. Bila lembut dia akan senang pecah. Itu isu di antara macam mana grafik tactile ni lah. Kalau kita guna grafik tactile. Jadi apa yang kami buat? Kami hasilkan gambar yang color kontrasnya tinggi supaya dapat dimanfaat oleh anak-anak OKU B2 dan B3. Dan untuk B1 kita letakkan Unicode Braille di dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi untuk B1 dia hanya mengenali huruf je lah. Huruf saja. Makan. Bawah dia eat. Contohlah. Tapi bagi B2 dan B3 dia boleh nampak. Dia boleh nampak gambar. Sebab gambar tu kontras. Baik. Macam tuan kata tadi lah, ketiga-tiga kategori akan dapat manfaat lah. Ya, betul. Jadi untuk tuan ada mention tadi, kita ada sedikit isu mengenai macam bila nak embosskan ke atas kertas kan. So apa usaha yang sedang kita nak laksanakan untuk atasi isu tu? Okey. Kita nak hasilkan kamus yang lebih kualiti kan. Ada usaha. Sebenarnya untuk hasilkan grafik tactile ni, ianya lebih baik kalau dihasilkan dengan material bukan kertas. Okay. Kalau material kertas, macam mana pun dia tetap akan hilang juga. Tetap akan hilang. Jadi kita cari kaedah untuk kita emboss di atas plastik.
berasaskan plastik lah. Jadi kalau berasaskan plastik, sebenarnya dia akan merosakkan paku embosser tu. Okay. Sebab dia benda keras kan. Bila dia emboss di atas plastik, dia akan merosakkan paku tu. Okay. Dan paku ni semuanya import daripada Sweden. Mesin ni memang daripada Sweden. Jadi kalau kita nak hasilkan tu, saya rasa memang sangat tak economical dan sangat tak praktikal. Jadi sebelum ini bahan timbul begini dihasilkan dengan menggunakan Allahu Akbar. Apa dipanggil tu? Jamil? Bukan Braille. Yang kita thermoform. Dia pakai thermoform. Thermoform ni satu lapisan plastik yang sangat nipis menggunakan satu kaedah mesin lain pula. Dia mesin lain pula untuk hasilkan itu. Mesin pemanas. Mesin embosser. Untuk tulisan sahaja. Untuk kertas lah. Untuk kertas. Okay. Untuk kertas. Jadi kalau kita, bagi kami lah, kami berpendapat kalau kita nak study dapatkan 100% yang memenuhi semua kehendak, kamus ni takkan diterbitkan, saya rasa lagi 5-10 tahun takkan dihasilkan lagi. Kita jalan dulu. Kemudian from time to time kita tengok kat mana yang kita boleh tambah baik. Jadi untuk yang kamu yang kita ada sekarang ni adalah embosser yang biasa lah. Embosser biasa. Ya betul, untuk kertas. Cuma dia ada limitation lah macam Tuan mention tadi lah. Betul, dia ada limitasi dia. Jadi mungkin Tuan ada saranan tu untuk kita menangani ni, yang mana kita boleh highlight dalam artikel kita. Okey, begini. Untuk kita mengajar, ini daripada pendapat pada pendidik jugalah. Anak-anak kita ni, sebenarnya anak-anak kita ni dia datang daripada pelbagai background. Ada background yang dia buta penuh, ada background datang dengan rabun teruk ataupun B2, B3. Jadi bagi B2 dan B3 ni dia masih dapat melihat. Okey, dapat melihat. Jadi kita walaupun dia membaca Braille tu menggunakan mata, tapi kita kena enforce dia untuk gunakan Unicode Braille. Sebab akan tiba satu masa dia akan buta penuh. Dia tak akan rabun begitu seumur hidup. Dia makin lama dia akan decrease. Progresif. Dia akan menurun tahap penglihatan dia. Jadi macam mana pun kita kena tekankan untuk dia belajar Unicode Braille juga. Itu number one. Okey. Jadi gambar rajah tu sebenarnya adalah untuk membantu dia memahami. Untuk memahami bola. Bola itu bulat. Sementara dia masih nampak. Semasa dia masih nampak. Faham. Sebab itulah ketika kanak-kanak ni kita bagi visual yang semampu boleh. Mungkin tak lengkap tapi semampu boleh kita bagi visual kat dia supaya bila dia tiba dewasa dia tahu dah warna merah tu warna apa, hijau warna apa, bola bentuk macam mana. Sebab daripada kecil pun dia dah nampak, dia nampak visual, dia boleh visualkan benda tu. Macam anak kita sekarang pun, kalau kita cerita anak kecil lah, kalau cerita bot, sampan dan kapal dan feri, dia tak boleh nak identify. Kesemua ni duduk atas air. Betul. Jadi kita kena bagi visual ke anak-anak tu, gambar ini adalah feri, ini adalah sampan, ini adalah kapal. Sama macam anak-anak okey penglihatan, masa dia kanak-kanak ni kita bagi visual semampu yang boleh pada dia. Begitu tuan. Faham. Okay, Memang jelas sangat penjelasan tuan. Tuan, kita tanya sikit. Mungkin tuan boleh walk through lah kita punya macam mana proses awal sebelum penghasilan kamus ni. Mana apa proses yang pertama dilakukan? Maknanya yalah tuan boleh share. Proses dia lah. Okey. Okey, yang pertama kami dapat khidmat nasihat daripada guru-guru pendidik. Apa jenis yang perlu kita utamakan dulu. Yang keduanya kami pergi ke bookstore lah. Kami pergi bookstore, kami bertanya sana sini mana satu buku yang hot selling, high selling punya buku. Jadi kita pun study lah banyak benda-benda yang anak-anak selalu guna pakai kan. Sebab kita pun bukan anak-anak lagi, kita pun tak tahu yang mana yang favourite, yang mana hot selling. Berdasar pada situ baru kita akan kumpulkan, kita identify dulu. Kita kenal pasti sumber mana yang kita nak ambil dulu. Jadi daripada situ baru kita develop kita punya rakan kerjasama dengan para guru, dengan rakan-rakan pensyarah di universiti. Cuma kebanyakan mereka ni dia bekerja belakang tabir, kami nak bawa ke depan pun dia tak nak. Terima kasihlah sebenarnya. InsyaAllah mana-mana rakan-rakan pensyarah yang mana kalau tengok
yang sini dia maklumat dia bernama ni saya nak ucapkan terima kasih lah Baik, baik. rakan-rakan pensyarah guru-guru kita sama ni. Kerja dia belakang tabir. Kerja belakang tabir. Jadi dia orang lah yang bagi selalu banyak input untuk develop kamus ni. Kemudian kita dapat kumpulkan, bila kumpulkan kita nak minimumkan. Sebab untuk pengetahuan tuan, kadar nilai buku teks, buku yang kita guna textual word ni dengan Unicode Braille, kalau selain textual ABC ni, kepada Braille dia 4 kali ganda. Kalau kata buku biasa 10 muka surat, kalau Braille 40 muka surat. Jadi tebal. Kita menjelaskan benda yang sama. Dia benda yang sama. Sebab Unicode Braille ni dia punya kod tu timbul tu dia tebal dan besar-besar. Jadi dekat sini yang kami perlukan kena simplify. Kena simplify, kena padat, kena betul-betul a very good informative. Kita kena kurangkan beautify the book tu, kita bagi maklumat saja. Jadi kita tak nak nanti anak-anak dah lah kita buat untuk kanak-kanak. Dia kena buat buku tebal-tebal. Itu yang tak nak. Jadi untuk kamus ni pun, untuk lengkapkan alfabet A ke Z pun dah 5 jilid. Wah, yang simple-simple tu. Yang nipis-nipis kami buat, yang simple-simple. Satu alfabet tu kita buat lebih kurang dalam 8 ataupun 16 contoh sahaja. Kalau 27, tuan kalilah 8. Berapa, tak banyak mana. Tak banyak mana. Itu pun dah 5 jilid. Jadi kita nak kurangkan supaya anak-anak tu tak bawa beban yang tinggi. Anak kita kalau bawa beg sekolah pun dah berat kan. Bayangkan ni pula. Kita dah komplain kan. Jadi ini yang kami nak cuba kurangkan. Dan kami akan pecahkan pada tematik kemudian. Okey. Kemudian bila dah kenal pasti benda ni, kita nak kenal pasti macam mana kaedah kita nak terbitkan. Kita berjumpa dengan banyak printer company, printing company. Memang satu costing yang kita tak mampu nak tanggung lah. Apa kami buat? Kami gunakan kertas Braille, kami guna printer biasa je untuk print buku. Printer Epson Canon tu, kami print biasa saja. Kami keep on printing, kami ada 2-3 printer tu, kami print dia. Kemudian baru kami emboss di atas printed material tadi. Kami print dulu, baru kami emboss. Kemudian baru kami akan jilidkan dia, jadikan satu buku. Berjilid, 5 jilid lah. Dan kami bawa sampel yang kita dah siap, 5 jilid tu, kepada satu sekolah lah. Boleh sebut ilmu sekolah kan? Boleh. Kita bawa ke sekolah SK Batu. SK Batu Jalan Raja Laut. Bawa ke situ. Dan kita tengok anak-anak yang mana di situ dia membaca, yang mana rabun pun boleh nampak. Dan kita boleh dapat verifikasi. Pengesahan daripada budak-budak tu pun they are very happy reading it. Dan guru-guru pun bagi feedback, kata yes, ini sebenarnya yang kita nak. Baru datang satu keyakinan pada kami, kita kena bagi seluruh Malaysia lah. Bukan satu sekolah ni. Ya. Tuan, just nak confirm kan, untuk kamus ni di print di sini kan, sebab tadi tuan kata kita ada cari printer syarikat publisher. Ya, betul. So maksudnya kita print di sini, lepas tu pas kepada diorang untuk diorang mass production atau macam mana? Tak, kami print sendiri, kami emboss sendiri. Okay. Sebab kami nak minimumkan dia punya cost tu. Kalau bagi pada printer company, dia nak paling sikit pun 100,000 kopi. Jadi itu memang costing memang tak sesuai lah. NGO macam kita ni nak tanggung costing macam tu. Maknanya saya dengar ni memang kita print sendiri lah. Kita print sendiri. Di sini? Di sini. Dan biasanya berapa kapasiti dia boleh print untuk, contoh sehari kita boleh print berapa? Kan tebal pun semua kan. Saya makan kos juga. Sebenarnya kalau nak diikutkan, dia sekitar dalam maksimum 10 set. Maksimum 10 set maksudnya 50 jilid. 50 jilid maksimum. 50 jilid. Satu jilid sekitar 16 muka surat. Tapi itu memang banyak lah sebenarnya. Memang banyak lah. Sebab kita nak tanya kan mengenai apakah cabaran teknikal paling sukar untuk memastikan ketepatan tekstur tulisan ke, ataupun kos untuk embossing ke, ataupun kekangan produksi itu sendiri. Okey. Dari segi cabaran.
Okey, kekangannya adalah bagi kita adalah untuk printing berwarna lah. Untuk printing berwarna sebab printer company di luar tu dia tidak boleh mengambil kuantiti yang sedikit. Dia mesti kuantiti yang banyak. Jadi bagi pihak kami pula, kami terpaksa print sendiri yang mana kos untuk ink tu sangat tinggi. Dan kita pun tak boleh pakai ink yang OEM sebab dia merosakkan cartridge, merosakkan macam-macam benda lah. Walaupun printer tu harga dia sekitar RM500-600, tapi banyak kali lah beli printer tu. Kan? Itu kekangan yang paling utama lah. Yang keduanya, di embosser sendiri. Sekarang ni kami hanya memiliki 2 unit embosser, pencetak braille, dan memang kalau kita nak hasilkan kamus bertema dan juga kamus yang dewasa, kami memang memerlukan sekurang-kurangnya lagi 2 unit. Sekarang apa? Ada 2 unit je. Ada 2. Yang digunakan untuk penghasilan sekarang ni, kita ada 2 unit saja. Jadi memang kami looking untuk mencari lagi 2 unit lah embosser tu. Itu kekangan kami sekarang. Boleh nanti kita highlightkan lah artikel. Maknanya kita memerlukan bantuan lah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Sebab kita memang artikel ni untuk kita mempromosikan jugalah inisiatif yang kita ada kan untuk ini. Jadi maknanya prosesnya adalah kita buat segala benda gambar tu semua dalam komputer dulu. Ya. Lepas tu kita printkan dulu. Betul. Daripada print pun kita buat embosser lah. Ya, betul. Itu proses dia. Betul. Tuan nak tanya juga. Ni saja je lah. Okey. Sebenarnya kos untuk buat satu jilid tu berapa? Okey, kos sebenarnya. Berbanding kamu biasa. Okey. So kita dapatlah comparison dia. Okey. Comparison dia memang tinggi. Memang beza luas. Sebab tadi tuan kata 1x4 kan? Ya, betul. Macam nampak sangat beza dah. Betul. Okey. Untuk hasil kamus bergambar braille ni, dia ada 5 jilid. Satu jilid dia kos dia sekitar RM75. Satu jilid. Jadi kalau kali 5 tu easily 300 lebih. Ianya bukannya sekadar kertas mata-mata lah. Kertas tu satu rim tu kalau kami beli bak memang sekitar RM35. Kertas tebal lah. Kertas yang 140 ke 165 GSM memang sekitar dalam 30 ke 35 satu rim. Tapi dia punya costing yang lain tu dia datang daripada maintaining embosser tu sendiri. Sebab mesin ni memang mesin diimport sepenuhnya daripada luar negara. Jadi sebarang update, sebarang spare part semua kami kena order daripada luar negara. Dari Sweden tadi ya? Macam mana? Kau kata dari Sweden ni mesin? Di Sweden, betul. Daripada Sweden. Itu costing yang kita tak boleh nak elak lah. Okay. Sebab tu kami kurangkan kos tak hantar pada third party. Kami print sendiri, kami emboss sendiri. Baru kita dapat kurangkan dia punya costing. Yeah. Jadi mungkin saya nampak lah untuk kamus tematik yang akan dihasilkan nanti, ialah kos akan bertambah. Mungkin ialah kita perlu fikirkan cara lah macam mana kita nak hasilkan juga lah kamus tematik. Ya, betul. InsyaAllah. So, kita haraplah dengan adanya artikel kita ni, kita dah ialah dapat mempromosikan kepada pihak-pihak yang dapat membantu nanti lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Gitu. Maknanya selepas terhasil ni kamus kan, macam mana tuan menguji ialah sebab kita nak bagi pada kanak-kanak kan. Macam mana dia boleh baca benda tu? Maknanya feedback dia orang macam mana lepas terima buku tu? Okey, sebenarnya bila kita dah hasilkan buku ni, yang pertamanya kita bagi kepada guru-guru lah. Guru-guru dia akan check every single page, dia akan check ketepatan bahasa tu sendiri, perkataan tu sendiri. Sebab braille ni untuk makluman tuan, dia ada 4 grade sebenarnya. Jadi grade pertama ada grade yang ejaan penuh. Contohnya makan, dia akan eja 5 karakter terus, M-A-K-A-N. Grade 2 dia lebih simplify, 3 lebih simplify, grade 4 tu mungkin satu simbol dia mewakili makan. Contoh macam kita sendiri pun, kalau kita tulis sangat, S-A-N-G-A-T, tapi kalau kita nak simplify, S-G-T je. Sama juga macam dengan braille. Tetapi untuk kamus ni, kita hasilkan grade 1. Grade 1 maksudnya penuh. Okey, penuh. Jadi, bila penuh ni pun, dia ada masalah pengejaan. Okey, macam menggembirakan, 1G ke 2G. Kebertanggungjawapan, 1G ke 2J ke 2B. Ini masalah bahasa.
baru yang dah updated boleh updated. Jadi kita serah pada guru-guru untuk cek benda ni dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan serahkan pada orang tu pun macam uji lari ya, uji kita nak test lah. Kita bagi kepada murid-murid yang pandai braille dulu. Okey, dia akan cek dulu. Normally murid-murid yang lebih fasih lah tentang braille. Dan dia ada pengetahuan tentang dua bahasa. Bahasa Melayu pun dia faham, bahasa Inggeris pun dia tahu. Jadi kita bagi pada test dulu. Jadi kalau dia boleh baca, bermaksudnya guru pun kata okey, murid pun boleh baca, then okey. Baru bila kita bagi pada murid yang lebih rendah, darjah 1, 2, 3, baru dia boleh belajar dengan betul. Okey, itu kaedah kita. Okay, good explanation tuan. Alright. Bagaimana kamus ini dapat? Okay, secara umumnya macam mana inisiatif kamus kita ni dapat membantu mengurangkan jurang akses bahan pembelajaran yang selama ini membebankan pelajar buta itu sendiri? Okey, sebenarnya benda ni terlalu awal kita nak buat, kita nak skalakan dia, kita nak ukur dia. Sebab benda ni belum ada. Benda belum pernah ada. Ini pertama kat Malaysia. Jadi belum ada, kita kepada permulaan. Cuma apa yang kami harapkan adalah dengan penghasilan kamus ni, dia akan membuka mata lebih banyak pihak-pihak di luar sana, daripada korporat ataupun daripada pendidik. Kita fahamlah dia tugasan dia memang dah sedia ada berat lah. Kepada korporat di luar, kepada NGO di luar, turut sama membantu. Untuk tak bantu yayasan pun tak apa, bantu di dalam bidang yang sama. Kalau kita hasilkan mungkin kamus kanak-kanak dua bahasa Melayu Inggeris, mungkin dia boleh hasilkan kamus bahasa Inggeris Mandarin. Mungkin boleh hasilkan Melayu Arab. Mungkin boleh menghasilkan kamus tematik. Jadi kita mengharapkan supaya lebih banyak lagi lah kamus-kamus ataupun bahan-bahan informasi berasaskan pendidikan ni dihasilkan. Sebenarnya kami mempunyai satu azam untuk mencetus sebenarnya. Kalau kita mulakan, insya-Allah yang lain akan turut sama. Itu harapan kita lah. Secara umumnya, dah berapa banyak kamus kita bagi hasil dengan misi kita ada sekarang? Dan sekarang ni saya dengar kita bagi pada sekolah semua. So, dah berapa banyak hasil? Kalau ikut. Konadikon sekarang satu sekolah kita dah serahkan pada minggu lepas di sekolah SK Kelang. Kita serahkan 26 campur 3, 29 set, iaitu sekitar 30 kali 5, 150 jilid kita dah hasilkan. Dan sekarang ni pun besok kita dah hasilkan dan kita akan serahkan lagi 25 set kali 9, sekitar 200 lebih jilid ke sekolah menengah setapak. Dan kita still on progress untuk kita hantar ke sekolah Precinct 8. Precinct 8 kan 18 Jamil? Precinct 18 Putrajaya. Jadi kalau nak ikutkan berapa yang dah hasil tu sebenarnya saya lost count, minta maaf. Lebih 300 kita boleh kata. 500 lebih. 500 lebih dah. Lebih 500 jilid dah. Mana kita hasilkan sendiri? Buat sini from scratch. Daripada kertas kosong sampai ke siap naskah kita buat. Sebab kita nak kurangkan costing tu. Supaya lebih ramai anak-anak ni dapat buku ni dengan segera. Mana dah berapa banyak sekolah yang menerima manfaat daripada kamu sendiri? Buat masa sekarang hanya baru 2 buah sekolah. Dan sasaran kami adalah 35 buah sekolah. Seluruh negara. Dalam tempoh berapa lama tuan letak macam timeline ke? Timeline-nya sebenarnya sebelum Hari Haji tahun depan. Sebelum Hari Haji tahun depan, insya-Allah. Insya-Allah. Sekolah. Sebelum Hari Haji. Okey. So dari segi kos ni sebenarnya macam mana? Yalah, kita guna duit yang kita ada ke atau macam mana ke? Sumbangan orang ramai ke macam mana? Okey, sebenarnya kalau kamus dewasa ni, kami mendapat tajaan daripada organisasi besar lah. Satu daripada Yayasan Petronas yang menaja 190,000 untuk kami membeli mesin, software dan juga software kan satu software lah, software lah yang diimport direct daripada Amerika dan juga mesin-mesin yang diimport dan juga bayaran kepada sidang redaksi lah
daripada profesor-profesor, bengkel-bengkel yang kita buat, memang dapat tajaan penuh lah. Dan juga kami juga dapat sumbangan daripada Muslim Care. Muslim Care ni dia bukan sekadar membantu untuk yang berasaskan keagamaan. Tak. Jadi Muslim Care ni pun banyak membantu kami. Dia hasilkan untuk hasilkan kamus dewasa ni. Jadi itu pencetus utama sebenarnya yang membawa kepada kami hasilkan kamus kanak-kanak ni. Dan kamus kanak-kanak ni buat masa sekarang kami dah dapat sumbangan daripada Etika Takaful dan juga Berjaya Corporation yang menaja lah. Dan untuk sekolah SK Batu dan juga SK Kelang, SK Batu daripada Berjaya dan SK Kelang dan SK Presiden 18 daripada OCBC Bank yang menaja sekolah demi sekolah. Mana ada pihak korporat yang membantu jugalah. Oh, ya betul. Alhamdulillah. Korporat kita ni memang bagus di situ. Jadi kalau pendidikan ni insya-Allah cuma kita bentangkan kita punya proposal dan kita terangkan keperluan lah, keutamaan dia macam mana, dan kita jemput dia jadi rakan kolaborasi dengan sekolah sendiri. Jadi pihak sekolah pun kenal dengan penaja dan kita ni hanya medium. Kita pembuat. Kita pencetak, kita terbit. Begitu tuan. Alhamdulillah, terbaik. Okey tuan, dalam konteks pendidikan inklusif di Malaysia kan, tuan letakkan posisi kamus kadang-kadang dekat mana? Pelengkap ke, perintis ke, ataupun pemula gelombang baharu? Okey, sebenarnya ianya ada, kalau tanya saya secara peribadilah, ianya adalah keperluan yang sangat esensial, tapi ini adalah di peringkat permulaan. Okey, bukan saya kata pelajar-pelajar OK Pelihatan sebelum ni tidak mahir berbahasa Inggeris. Okey je. Sama macam kita jugalah. Kita pun kalau ada kamus, tak ada kamus pun saya rasa kita masih mampu belajar bahasa Inggeris. Tapi macam mana kita nak capai dengan lebih cepat, lebih mudah. Kalau ada kamus ni, kita boleh dapat sesi pembelajaran tu lebih mudah dan lebih cepat. Jadi zaman sekarang ni kan the faster the better, the complete the better kan. Jadi itu yang kita buat sekarang. Kita nak ini jadi satu permulaan yang sangat signifikan. Begitu tuan. Baik. Okey, alhamdulillah. Tuan, kita nak tanya untuk impian jangka panjang yayasan sendirilah untuk projek kampus ni kan. Ada tak plan mungkin nak hasilkan versi digital ke ataupun braille interaktif ke ataupun modul subjek yang lain? Sebenarnya pihak yayasan sendiri kita memang ada pernah memasak impian. Saya nak sebut pernah tu pun kurang sesuai. Memang masih lagi impian kita. Kita kalau boleh kita nak adakan online reading library. Okey. Jadi bermaksudnya kita sediakan macam website kami sendiri. Kami kalau boleh nak adakan accessible kepada OK Pelihatan yang boleh akses kepada website kami dan boleh dapatkan apa saja maklumat-maklumat yang boleh menggunakan perisian text to speech dan juga boleh download audio books. Itu di antara impian kami lah. Cumanya untuk hasilkan begini bukan boleh cari developer website yang biasa-biasa lah. Tapi insyaAllah kami yakin lah. InsyaAllah nanti kita boleh hasilkan lah. Baik. Cuma saya tanya, kalau macam tadi kita bincang kata macam versi digital kamus kan, macam mana rupanya kamus nanti? Sebab ya macam kita kalau kertas kan kita boleh rasakan tactile kan. Kalau digital macam mana? Kita kena guna text to speech ke? Text to speech. Dia ada dua kaedah lah. Satu yang pertamanya text to speech. Maknanya kata dia boleh tap one by one. Satu tap go to A. Then dia go down, dia akan pergi alphabet A. Akan A lah, start pada A, AB, AC, AD, AE. Dia boleh tap go down. Sama ada bahasa Melayu first ataupun bahasa Inggeris yang dulu. Yang keduanya dia boleh terus audiobook. Audiobook ni dia akan baca satu paragraf ke satu paragraf. Itu memang bergantung pada developer lah. Okey tuan, sikit kita insyaAllah. Lepas ni kita mungkin boleh masuk dalam, tuan boleh jelaskan sikit tentang boleh. Kita dia. Alright. Lepas tu saya nak tengok kat kamus. Okey, baik. Tuan boleh demo sekejap lagi lah. Okey. Nanti kita tengok nanti kamu ni nanti. Boleh. Okey, baik. Tuan boleh demo sikit lah macam mana penggunaannya kan. Okey.
Macam begini, ini kita ambil contoh untuk ayam lah. Okey. Kalau kita lihat di sini, setiap gambaran yang ada ni semuanya ada outline. Semua ada outline untuk membezakan warna objek dan warna latar belakang. Okey, kalau kita dia ada outline jadi kita boleh nampak lah. Macam di sini dia ada ayam. Jadi untuk yang mana B2 dan B3 dia masih boleh nampak ayam tu sendiri. Itu yang pertama. Ya. Dan tulisan pun untuk B2 dan B3 kita akan buat mengikut dia suku kata. A, yam. A tu A dan yam. Dan kita buat dalam dua bahasa, ayam dan juga chicken. Dan di atas gambar ni sendiri dia ada Braille Unicode. Yang sebelah yang saya cerita tadi tu. Macam sini dia ada A, ni Y, ni A, ni M. Dia ada, kalau kita rasa dia nampak lah. Satu huruf ni A ni alfabet satu lah. Dia ada Y, lepas tu ada A, lepas tu baru M hujung. Okay, ni ayam. Belah atas ni ayam. Sebelah bawah ni ada chicken. Dia start pada C. Ni H, ni I. Dia akan terus lah sampai N hujungnya. Jadi kalau dia raba tu, memang dia dapat raba ini atas ni bahasa Melayu. Sesuai dengan atas ni Melayu. Dan bawah ni bahasa Inggeris. Okey. Memang maksud tuan tadi tu, kalau boleh kita nak timbulkan semua ni. Betul. Tapi kalau kita timbulkan semua ni, ianya tak melambangkan ayam lagi. Sebab outline ni outline keseluruhan. Paruhnya di mana? Matanya di mana? Kepaknya di mana? Jadi lagi banyak kita emboss dia punya susu bentuk dia, lagi cepat hancur lah. Itu contohnya. Ini sama juga lah baca dengan yang lain tu. Kita memang utamakan dia punya kontras dan juga dia punya perkataan-perkataan simple yang kita hasilkan. Itu. Contoh macam awan lah. Awan siapa boleh tengok awan? Kita pun tak boleh tengok awan. Jadi kita semua bagi gambaran. Ini adalah awan. Tuan tanya kan, tulisan kan timbul kan? Bila kita tutup kan buku, contoh kita letak barang atas dia, tulisan tu tak jatuh ke? Ya, tulisan ni sebenarnya okey. Huruf Braille ni sebenarnya dia boleh bertahan antara ke 6 ke 8 bulan je. Kau nak diikutkan. Kalau pandai jaga boleh dah tahan 2 tahun. Maknanya tak boleh letak apa-apa atas dia? Tak boleh. Dia cara letak pun kena letak menegak. Menegak je. Dia tak boleh bertindan begini. Tak boleh. Dia kena mesti menegak. Sebab tu buku ni bila kita hasilkan memang setiap tahun memang kena buat. Dia penghasilan yang endless. Dia tak ada titik berhenti sebab dia akan rosak. Titik dia akan hilang. Tambahan pula kalau kata si pembaca tu tidak fasih literasi Braille, dia akan tekan. Dia tonyong ni huruf apa. Dia tekan habis Makin habis jadi dia tak ada lah. Bila selai ni tak ada, bila semua dah tak boleh pakai. Kan? Jadi itu cabaran kedua lah. Cerita kedua kan. Tapi kita buat dulu. Biar budak-budak faham ni dulu. Gitu. Satu kamus ni ada berapa huruf? Ada berapa, apa kita panggil? Satu dia kan ada 4 kan? Maknanya ada berapa total semua untuk satu kamus? Okey, untuk kalau kita tengok sini untuk karakter A saja kita boleh buat antara 8, 12, 16 saja. 16 saja. Satu karakter. So sampai Z tu kali 16 lah. Kali 8 lah. Kali 8 je. Tak ada buat lebih lagi, tebal sangat. Kan? Ini pun bagi dia orang tebal. Jadi kalau satu inisiatif permulaan saya kira satu yang bagus lah. Ya, kita buat dulu. Tak boleh kaji sangat. Betul. Kalau kaji dia tak siap langsung. Kan? Kita ni orang kita ni kaji buat dia tak. Betul. Jadi kita kena jalan dulu. Baik. Okey, maksud tu kan macam soalan saya tadi kan sebab bila benda tu lama dia akan jatuh kan. Akan hilang. Adakah dengan penggunaan kualiti kertas yang lebih bagus benda tu boleh bertahan lebih lama? Tak. Sebenarnya dia ada satu kaedah je. Kalau kita print atas plastik begini. Atas plastik dia takkan hilang. Tapi bukan kos plastik. Kos paku dia tu. Maintenance. Benda tu akan cepat rosak. Jadi kami hanya berani ambil risiko untuk tak cover depan je. Buat. Tapi kami tak print untuk semua. So buat masa sekarang ni yang lebih praktikal dia dah buat di kertas lah. Buat ini.
Baik kertas. Tak apa. Kita doakan semoga yalah usaha ni akan lebih orang kata mantap lah untuk di masa-masa yang akan datang. InsyaAllah. Okay. Ya. InsyaAllah yang sedikit je lah. Untuk orang awam, syarikat dan juga sukarelawan yang boleh membantu inisiatif kita ni, macam mana mereka pihak-pihak di luar yayasan ni boleh membantu memperluaskan akses kepada kamus ini? Okay, sebenarnya kita memang dah wawarkan di media masa, media sosial kita untuk siapa yang nak membantu daripada segi kewangan ataupun daripada segi penghasilan kampus ini sendiri. Sebelum ni kita dah mulakan dengan kita menyeru para pendidik lah untuk menjadi input bagi data entry kepada kita. Dan banyak pelajar-pelajar universiti dan kolej yang membantu ketika tu. Datang untuk jadi pemberi orang kata data entry, untuk dapatkan data entry. Sebenarnya data entry ni kalau kita gunakan satu persatu, type satu cari satu, type satu memang lambat. Jadi budak-budak kolej ni dia pandai. Student kolej ni dia gunakan Google Lens. Dia gunakan Google Lens dan dia boleh transfer itu Google Word untuk Word. Jadi lebih mudah. Jadi hasil lebih cepat dan juga memang dapat dihasilkan dengan lebih tepat dan cepat. Dan di pihak korporat pun kami sebenarnya memang ingin diorang terus membantu daripada segi kewangan lah untuk kita hasilkan, sebab tadi pun saya dah ceritakan untuk hasilkan kepada 35 buah sekolah pun kami belum mampu lagi untuk hasilkan kesepenuhnya lagi. Dan bila dah hasilkan ke 3 buah sekolah, benda ni berisiko tinggi untuk rosak. Dan mungkin tahun depan kita kena buat another set untuk kepada semua 3 buah sekolah. Jadi saya berpandangan ini bukannya one time off punya usaha lah. Usaha ni usaha berterusan. Cuma kita akan hasilkan kamus-kamus yang lebih bersesuaian dengan teknik pembelajaran dan keperluan pendidikan. Itu yang kami minta pihak luar sana lah memahami kekangan ni. Kita bantu tak? InsyaAllah. Kita mention jugalah apa yang Tuan mention ni. InsyaAllah. Okey Tuan, yang terakhir Tuan, jika ada satu mesej yang ingin yayasan sampaikan kepada masyarakat tentang dunia visual orang buta, apakah mesej itu? Mesejnya adalah mereka ini sebahagian daripada masyarakat kita. Mereka ni bukannya satu alien, bukan. Jadi memahami keperluan mereka tu adalah lebih baik daripada kita bersimpati tanpa penghujung. Jadi jika contohnya kepada OK Perkhidmatan, mereka memerlukan lebih kepada deria sentuhan dari pendidikan. Jadi kita memahami keperluan tu dan kita bantu keperluan di situ. Daripada kita beri buku-buku yang bagus tapi tak dapat diakses. Jadi kalau kita faham keperluan dia, jadi kita sediakan keperluan yang lebih kepada accessible dia orang. Itu yang kita harap supaya pihak di luar sana fahamlah. Kita mulakan dengan anak-anak di sekolah-sekolah. Sediakan keperluan mereka. Kalau untuk yang mungkin terakhir, ini untuk kanak-kanak, untuk dewasa kita ada plan tak? Yayasan ada plan nak buat untuk kamus bergambar dewasa tak? Untuk dewasa kita ada, yang kita bersama dengan pihak UKM dan City University. Cuma dia tidak bergambar, dia hanya kamus kosong. Cumanya kami akan, ini kamus dia. Kamus yang kita hasilkan untuk dewasa ada 9 jilid, lagi tebal. Ini memang dapat pengiktirafan daripada yang bersama dengan UKM, daripada KPM. Dan tapi ianya kosong semata-mata. Siapa yang tak faham Braille memang tak akan tahu 100% lah. Tak akan tahu langsung lah. Tetapi kami ada inovasi yang kami akan hasilkan selepas ini. Tunggu dulu selepas R&D dia nanti insyaAllah. Tapi ini memang yang dah complete lah. Daripada data entry dia, daripada kesahihan entry dia, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, semua 100% memang dah selesai lah. InsyaAllah. Ini memang usaha utama kita UKM, Yayasan, City University dan juga Muslim Care. Ini usaha utama kita. InsyaAllah. So ini Melayu English saja? Melayu English saja. Tak ada. Melayu English. Ini insyaAllah tahun depan kita akan keluarkan secara mass production. Tahun depan.
Jadi kita akan kata apa, outsource kepada publisher luar ke untuk Kami juga buat sendiri. hasilkan juga di sini. Hasilkan sendiri juga. Ya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih tuan. Panjang lebar penjelasan yang kita dapat pada hari ini. Maknanya Harap menjawab. satu kisah yang sangat menarik lah untuk kita kupas nanti lah. Okey. Tuan, terima kasih tuan. Kalau ada apa-apa kita akan berhubung balik insya-Allah.